Guys, Owner baru saja membuat satu kejutan besar di MWC Barcelona 2025 dengan membuat satu pengumuman yang bakal mengubah masa depan dan juga hala tuju company mereka, iaitu Owner Alpha Plan. So kalau sebelum ni Owner hanya dikenali sebagai sebuah syarikat yang membuat telefon bimbit ataupun smartphone, kini Owner try untuk jadi global leading AI device ecosystem company tau. Ini bukan saja satu upgrade yang biasa, ini juga bakal mengubah cara kita menggunakan AI dalam kehidupan seharian kita. So basically, kenapa Owner memperkenalkan Owner Alpha Plan ni? Di mana dekat sini kita boleh nampak yang Owner dia nampak AI ni bukanlah hanyalah sekadar satu teknologi, tapi ia adalah satu revolusi yang bakal mengubah cara kita berhubung, bekerja dan juga hidup sekalipun. Jadi, Owner pun datang dengan satu perancangan ataupun pelan jangka masa panjang untuk membawa di so-called AI teknologi untuk lebih dekat dengan pengguna macam kita semua. So basically ada 3 fasa dekat dalam Owner Alpha Plan ni. Yang pertama, Owner akan menghasilkan AI powered device yang akan menghubungkan pengguna dengan ekosistem AI ni tau. Ini termasuklah smartphone, PC, tablet dan juga wearable tau. Yang menariknya adalah Owner akan bekerjasama dengan Qualcomm dan juga Google untuk memastikan AI dekat dalam device ni akan lebih powerful dan juga seamless dalam masa yang sama. Step yang kedua adalah Owner dia nak buat ekosistem AI ni menjadi lebih terbuka tau. Jadi mereka akan bangunkan AI platform yang boleh bekerjasama dengan pelbagai sistem operasi tau. Lantas membolehkan cross-device collaboration tu menjadi mungkin tanpa batasan. Step yang ketiga, Owner dah mula bersedia untuk era AGI tau, ataupun Artificial General Intelligence tau. Di mana AI ni bukan lagi hanyalah sekadar satu alat, tetapi dia akan jadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Dan yang paling menarik sekali adalah bermula daripada Honor Magic 7 Pro dan juga semua flagship Honor lepas ni termasuklah foldable mereka, semua device ini bakal menerima 7 tahun Android update dan juga 7 tahun security updates. So basically korang tak perlu nak risau pasal software update untuk peranti Honor dalam masa 7 tahun lepas ni. Dan selain daripada Owner Alpha Plan ni, Owner turut memperkenalkan beberapa lagi AI teknologi yang aku boleh katakan agak next level. Antaranya Owner AI Agent, di mana ini adalah AI assistant generasi baharu yang akan menggabungkan Owner AI Agent, Google Gemini 2.0 dan juga Qualcomm Personalized Knowledge Engine tau. AI ni dia akan membolehkan kita untuk buat macam-macam benda yang power tau. Contohnya kalau korang nak buat tempahan restoran ke apa, AI ni akan check jadual dekat dalam Owner calendar phone korang dan dia akan kira tau waktu perjalanan berdasarkan trafik secara real time tau. Dan seterusnya dia akan terus tempah restoran tu melalui aplikasi contohnya macam Open Table ni. Seterusnya Owner juga turut memperkenalkan AI Mesh tau. Ini basically adalah AI powered mobile photography system. So basically AI Mesh ni adalah satu teknologi baru untuk pengimejan AI yang Owner bangunkan ketika ini tau. Dan pada pendapat aku memang power gila. So basically ia consist of 1.4 billion on device AI parameters yang akan boostkan image clarity sebanyak 50% secara real time. Selain daripada itu, dia akan mampu memberikan 12.4 billion cloud AI parameters untuk menghasilkan gambar yang lebih sharp dan juga telephoto zoom yang lebih jelas. Kemudian, dia juga akan memberikan AI portrait yang terbaik tau melalui first on device AI portrait model by Qualcomm tau. So lepas ni, gambar-gambar portrait korang tu akan nampak lebih natural dan juga detail tau, even dalam keadaan low light sekalipun. Dan last but not least, dia juga turut memperkenalkan AI Upscale for All Portrait tau. Basically, as the name implies, kini korang boleh untuk restore gambar-gambar lama korang tu yang tak berapa sharp, tak berapa jelas tu, supaya menjadi lebih sharp dan juga lebih colourful macam tu. Dan tak cukup dengan itu, Owner turut upgrade dan juga memperkenalkan dia punya latest Owner Share tau. Ini adalah basically cross-platform file sharing system yang baharu. Owner Share yang baharu ni adalah satu teknologi file sharing first in the world yang menyokong multi-ecosystem sharing tau. Dan kelajuan transfer dia tu bagi aku memang cukup pantas. Di mana kini korang boleh untuk transfer file antara peranti Owner dan juga iOS dengan kelajuan sehingga 85 Mbps. Korang juga boleh untuk transfer daripada peranti Owner ke peranti Android lain dengan kepantasan sekitar 40 Mbps. Dan dia juga menyokong one-to-many sharing tau. Di mana kini korang boleh untuk transfer file-file yang besar tu ke banyak device-device lain secara serentak dalam masa yang sama. Yang menariknya adalah tak lama lagi Owner juga akan support pemindahan file antara smartphone dan juga PC cross-platform, termasuklah Windows dan juga macOS tau. Cumanya Samsung je yang tak support lagi ketika ini. So basically, kenapa pengumuman Owner dekat MWC Barcelona 2025 ni adalah sangat-sangat penting tau. Ini bakal mengubah konsep dan juga persepsi kita kepada Owner as a whole company tau. Kalau dulu Owner memang terkenal dengan pembuat telefon bimbit saja ataupun smartphone saja,
kini mereka akan ataupun mereka nak jadi peneraju dekat dalam AI platform device ecosystem macam tu. Ini kita memang boleh nampak lah dengan owner memberikan 7 tahun Android updates tau. So lepas ni basically kita semua dah tak perlu nak tukar phone flagship kita setiap tahun, dan melalui pelaburan 10 bilion owner ke dalam dunia AI ni, owner memang nampak serius lah nak membentuk masa depan teknologi AI ni. Dan last but not least, dari segi sustainability, owner memang nampak semakin committed tau ke arah carbon neutrality untuk produk dan juga supply chain diorang ni. So dengan segala inovasi ni, owner memang kita boleh nampak lah tengah all out tau untuk membawa era AI driver smart device ni ke level baharu yang lebih tinggi lagi. So rasa-rasa korang lah, adakah owner bakal berjaya untuk menjadi game changer dekat dalam dunia AI teknologi ni? Cuba korang komen sikit dekat bawah. Dan sampai sini saja video kali ni, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.